Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ni kita cuba menjala cari lauk sikit di petang hari. Kita nak try di lubuk tu. Mudah-mudahan ada rezeki ya. Kita try dulu tengok macam mana. Air ke tapi air tohor lah. Sebab musim kemarau lah. Biasa ikan berkumpul dekat lubuk-lubuk ni. Okey, kita try dulu. Bismillah. Comel. Oh, banyak ikan tu. Penuh ikan. Penuh ikan. Lai. Tu terakak kau. Penuh ikan. Okay, Alhamdulillah ni hasil pertama dekat. Alhamdulillah. Penuh ikan. Ikan dia. Lai. Enak digoreng. 30 ekor ada kot. Alhamdulillah. Kita goreng celup tepung pula lagi. Ikan lais saja. Alhamdulillah. Penuh ikan lais. 30 ekor lebih yuk. Nanti kita goreng celup tepung pula. Goreng garing celup tepung. Sekali tebor orang pertama. Okey, ni tebaran kedua. Mudah-mudahan ada rezeki. Tadi tebaran ke satu penuh ikan lais. Ni tebaran kedua pula. Di keladah ni. Tengok. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Yang ikan padu-padu lah. Ikan tengah ataupun keloh. Bismillah. Alhamdulillah. Tebaran cantik. Ada. Oh, ikan seluang gajah. Ikan ni macam keloh. Oh, seluang gajah. Ikan ni seluang gajah kok. Tu kat muar ni. Seluang gajah ni. Seluang gajah juga. Lucu. Oh, ada ikan dia, kawang. Kayu. Oh, tebaran kedua. Tu boleh teperah. Banyak Ada dalam 5 ekor. Ni tadi punya. Sekali ikan kayu ni. Ini tebaran yang ketiga. Tebaran yang ketiga. Cantik.
Ada ikan kasar, ada ikan kasar. Oh ni mau, ada mau tengah tepi Oh banyak ah. Oh, ada tepi. Tak ada kasar ekor ni. Selengang kau. Hah? Dia ada kasar tengah. Tak ada kasar lagi pada tu. Kat tepi ni. Tu nampak seolah ikat tengah. Dia terpaksa ambil lah kenangan sebab jala lubang kecil. Takut dia dok masuk dalam kandung. Kam dia. Oh tu. Kam dia bawah. Lekat ah. Ha? Lekat ah. Mana? Faham? Oh, alhamdulillah. Kat tengah. Oh, alhamdulillah. Ikan tengah isinya manis-manis. Dia buat ikan salai nanti. Kasang. Minat Roger. Bismillah. Kat tengah. Ada lagi se. Inilah yang kita cari. Oh, banyak lagi ikan. Oh, ikan tu ada kau. Ikan kesukaanmu. Oh, alhamdulillah. Oh, tu tengah-tengah lah. Alhamdulillah, tebaran yang ketiga. Ni kat tengah. Oh, somel ni kalau blur ni, saiz ni. Karung banyak, sia. Alhamdulillah, tebaran ketiga. Alhamdulillah. Ni baru 3 kali leparan jala. Tebaran 3 kali baru. Alhamdulillah, dah banyaknya. Rezeki kita petang ni. Alhamdulillah. Okey, ini tebaran keempat. Biasa sini ada ikan tengah. Lubuk tengah sini. Lubuk tengah. Bismillah. Mudah-mudahan banyak ikan tengah. Tebaran yang keempat. Sini. Tak ajuan ni air. Tak tahu ikut demo. Ada. Oh, ada tarikan. Ada denyut tang. Oh tu. Denyut tang jiwa. Oh, pakai selang sudah turun. Ada debaran jiwa. Denyut tang nadi. Ada. Kam dia. Tengah hai.
Ada. Sebarau dekat hulok kan. Keluar gajah sudah kelihatan dekat tengah. Tengah. Tu ada sebarau bawah. Sebarau pun ada. Sebarau kat tengah pun ada. Tengah. Sebarau. Alhamdulillah terbarang keempat. Okay, ni terbarang keberapa tak tahu dah. Bismillah. Boleh tahan juga asih dia. Okay. Ini terbarang ke berapa dah tak tahu. Bismillah. Pawang kata ada. Oh, alhamdulillah ada. Oh, lagi. Lekat ke? Tukang saja. Oh, lapang saja. Seliak. Oh, ikan lapang. Naik kasar. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Ada lah. Kita baru lagi. Kopi maghrib. Ada gegarang. Getaran jiwa. Hah? Oh, getaran jiwa. Alhamdulillah. Sambung ikan. Alhamdulillah. Okey, ni yang keberapa pun tak tahu dah. Hampir maghrib. Kita perlu senyap. Takut ikan lagi.
Bismillah. Oh, tepat pada sasaran. Alhamdulillah. Padu juga asih banyak. Jala halu. Letak dulu, letak. Letak dulu. Bang besar dia, bang besar. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bau. Baikkan bau. Oh, alhamdulillah. Saya boleh tahan juga bau. Oh. Bang alhamdulillah. Nanti tersalai ni masuk lemak padu. Alhamdulillah. Tengok ke seekor tadi. Nampak punya 4 ekor. Tu 2 3 4. Oh, ni kalau salam yang padu. Alhamdulillah. Asyik gitu. Oh, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Inilah hasil daripada kita menjala ni. Ni kita dah hasil-hasil jenis-jenis ikan. Ni satu bok, yang ni jenis luang dan laih. Ni ikan jenis kasar-kasar. Alhamdulillah. Hasil kita menjala ni. Sebarang so bau besar. Alhamdulillah. Okey. Ni ikan laih. Ni laih dan luar gajah. Ni ikan campur-campur jenis besar-besar sikit. Okay. Itu saja untuk video kita kali ni. Jangan lupa komen.